memang nak... Man, relax man. Ni apa cerita ni? Ni kedai ni kita nak angkat ni. Hari ni kau nak akad nikah man, bukan nak angkat kedai. Bukan Kau pergi tukar baju kau. Man, apa tu Man? Ni Tok Kadi Pandamaran. Plan B macam biasa kalau tak lepas soalan. Boleh. Aku terima nikah Ika Port Kelang dengan mas kahwinnya sepucuk double barrel beserta 4 kilo powder yang dicai halus tunai. Oi. Sah? Sah, confirm. Imam, Kadi start sah? Sah. Alhamdulillah. Kenapa? Along Pandamaran balik ah? Dia dah balik dia ada kes kat Meru. Oh, Den Meru turun lah. Tumbang turun kata. Tak apa. Tadi baru nikah man. Kau ada sanding lagi dekat The Glass 3. Man, tahniah man. Jap. Hadiah. Mat, kau cek barang ni? Man, hadiah dari aku kot. Budak-budak Port Kelang selalu kadang-kadang bagi barang tak ngam. Jom. Sila. Tahniah man. Barang okey ngam Okey, Mat ni. Barang panas ni, kau pergi ambil di Syamu. Sedap kena coklat dia. Ais coklat Okey, boleh. Kau asal tak makan lagi? Katie lauk apa? Ha? Man, kau apa lu? Tu lah lauk hari ni. Biasa lah. Alah, kau macam tak biasa. Boleh Kau order. nak apa? Sepak terajang, penampar. Apa kad dengan jab lah? Apa kan? Nanti kau pergi ambil kat dalam Dalam okey. Wait. Mendu man. Kenapa bro? Dekat Kelang ni kita tak payah kompang. Itulah kompang kita. Lek. Itu kompang. Terima kasih Amal jemput tu Terima man. kasih. Nana, ni do give Terima kasih man. Alright, tak Ya ada. Allah. Apa kau roja? Okey. Eh, Aku pun dah tahu dah. Man, gerak mana Gerak. Hai. Okey, Man. Ni apa-apa ni kalau tak cukup kau minta kat Man Padang Jawa. Okey Aku dapat ni. Tak ada, biasa lah. Budak Pandamaran kita bagi special sikit. Okey man, terima kasih man. Okey.